Okey, malam ni malam 11 hari bulan November. Besok saya akan ke Mersing dengan Agogo. Bergerak pagi. Kita target sampai air hitam. Air hitam kat Johor tu sebelum Jumaat lah, sebab kita nak solat Jumaat dekat air hitam. Lepas solat Jumaat, kita akan cari tempat untuk makan sebelum kita akan terus shoot ke Mersing. Sampai Mersing dah ada homestay dah. Mungkin petang tu kita santai-santai. Hari berikutnya, hari Sabtu, 13 hari bulan Disember. 13 Disember kita akan buat Iron Butt Malaysia punya challenge lah. So Iron Butt Malaysia ni kita tengok Belut TV, tengok ramai orang buat. Dia agak ekstrim jugalah, endurance race. Bukan race bukan race dengan orang, tapi mencabar diri lah. Objektif utama dia ialah untuk bermotosikal sejauh 1600 km, ataupun dengan tepatnya 1609 km dalam masa 24 jam. So kita kena pilih kita punya jajaran sendiri dan terpulang lah. Nak lalu highway ke, nak lalu jalan kampung ke, dan kita kena rekod setiap perjalanan kita tu dengan cara kita beli barang ke ataupun isi minyak ke, dan kita kena ambil gambar resit tu dengan kita punya meter motosikal menunjukkan odometer kita. So InsyaAllah lah saya cuba buat. Tapi kalau tak larat kita berhenti je lah. Bukan muda lagi pun. Tengok macam mana nanti. Ni keadaan gelap, tak nampak apa-apa. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bermula cabaran kita. Kita akan mulakan cabaran hari ni. Doakan semoga selamat. Hari ni kita akan mulakan kanan. Kita isi kanan, pergi kanan dulu. Isi minyak dulu. Kita akan mulakan challenge kita. Okay, bye. Alright. Kita berhenti dekat first stop kita, BHP dekat mana ni? Mersing, Pantai Papan. Kita akan ke second stop kita di Tanjung Lumpur, di Kuantan. Ada lebih kurang 186 kilo, 186 km. Tak apa lah, kita ke sana. 186 kilo, 2 jam setengah. Leader depan Ali leader kat depan. Sekarang ni kita baru je
lepas pada pekan apa tak tahu, dekat Google Map ni tak tulis. Tapi kita baru isi minyak pertama dekat BHP Air Papan. Sekarang ni second kita punya pit stop ialah di Petron Tanjung Lumpur di Kuantan. So jalan ni straight 140km, agak mendaki sikit. Agak landai sebenarnya, tapi ada tempat-tempat yang mendaki lah. Cuaca insyaAllah nampaknya macam berawan sikit. Cuma kita doakan lah, moga-moga Allah permudahkan, tak ada apa-apa kejadian tadi gini. Pagi tadi ada masalah sikit sebab Ali punya handphone masuk air. Semalam daripada Selangor datang ke Mersing hujan lebat, handphone dia masuk air. Jadi dia tak hidup. Masalah dia tak boleh nak ambil gambar untuk check meter. Saya akan ambilkan, hantar dekat dia punya nombor satu lagi, which dia tak bawa handphone tu. Alhamdulillah lah, syukur lah dia tak bawa sebab ada agak hikmah dia kan. Yang kedua, dia tak ada map. Map semua kita dah share sebelum ni, tapi sebabkan kejadian semalam dia tak boleh nak buka map. Saya kena lead dia lah, sama ada saya jalan depan ataupun saya akan beritahu dia berapa kilometer straight apa semua tu. Saya akan beritahu dia. Macam sekarang ni dia dah tahu ada lebih kurang lagi 140km ke depan, jalan lurus je, tak ada masuk simpang mana-mana. So dia lead dah. Lawa. Ni suasana pagi, jalan dekat Endau Johor Ada lagi 100 berapa ni? Tak nampak 169 km. Lebih kurang 2 jam 20 minit. Jalan lurus je ni, tak ada masuk simpang mana-mana. Kita dah sampai dekat Pekan Endau. Cuaca hujan gerimis Cuaca hujan gerimis. Harap-harap kata tak makin memburuk lah. Sebab jalan licin. Straight 151 kilo straight. 112 kilo straight. 112 straight sini. Yang tengah-tengah ni nak masuk ke Pekan Pahang. Sekarang jam 8.21 pagi, 13 hari bulan Disember 2025. Dalam usaha kita untuk melengkapkan Iron Bud Malaysia Challenge, anjuran daripada Belut TV, ni kita dah masuk ke area Pekan lah saya rasa ni. Pekan Pahang, bukan Pekan. Pekan Pahang. Bila masuk ke Pekan ni, kita punya speed nampaknya terus drop kan. Tak boleh laju-laju sini. So kita cuba lah sebaik mungkin untuk orang kata bawa atas pada 60 km, 66 km sejam paling minimum. Cantik lah Pekan ni. Saya pernah pergi 2 kali ke Pekan Pahang. Ni betul lah ni Pekan ni. Itu Sultan Abu Bakar. Kena alert dia sebab dia tak ada GPS. Nak terberak pula rasa ni. Kena cari juga tempat nanti isi minyak, berak dulu. Air tak minum lagi. Kita kena hydrate juga. Kita baru lepas second pit stop dekat Sungai Soi, Tanjung Lumpur cuaca memang tak relax.
Daripada Endau tadi hujan, sampai sekarang ni hujan. Ada perubahan plan. Kita punya partner kita, Ali, dia kata dia nak dia prefer lalu jalan highway lah, nak ke Kuala Terengganu. So kita ikut. So dalam buat challenge ni, kita jangan banyak kata bertelagah sangat, sebab kita punya perjalanan jauh 24 jam. Kat sini kita kena banyak give and take lah. Give and take. Kata pasrah redha. Apa-apa pun kita kata berserah kepada Allah. Itu yang sebenarnya saya nak buat IBM challenge ni. Kita planning, kita rancang, tapi perancangan Allah tu lagi sempurna, lagi baik, InsyaAllah. Kita dah masuk Pekan Kuantan. Boleh nampak tu menara Kuantan. Cuaca masih lagi kata berkasih sayang dengan kami. Hujan, Allah masih sayang. Sepanjang perjalanan daripada Mersing tadi sampai ke sini, kita dah start rasa pergelangan tangan kita lenguh-lenguh. Dia lalu mana ni, map tak tunjuk sini lah. Aduh, tak apa, kita ikut. Dia ada jalan pintas je. InsyaAllah